Kali ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk edit website kita. So kita first of all kita masuk dulu dalam app.startofai.com. Kita masuk ke email kita yang kita gunakan masa kita register dengan joomai.my ya. Masukkan email kita dan kita sepatutnya akan dapat 4 digit code daripada kita punya email. So kita login untuk kita punya email and then kita check lah kod yang diberi. Masukkan kod kita. We should be able to log in lah. Okay, so now we are at the dashboard. So ni yang kita create hari tu. Klik view website. Okay, now kita ada kat dashboard ni, kita tekan kat pages kat left panel tu. Untuk kita edit homepage kita boleh tengok ni page-page lain yang kita create hari tu. So kita nak pergi edit homepage, kita tekan link yang kat atas sekali tadi. Okay, now this is the website yang kita generate. So apa yang kita nak buat hari ni, kita nak edit lah. So ada edit write up ataupun edit gambar. So untuk yang ni kita katalah kita nak tukar dia punya heading dia punya title ni. So kita nak tukar to something yang kita nak. Yang ni yang AI generate, so kita nak tukar to something yang kita nak Katalah kita tak suka apa yang AI generate tu, kita nak something yang kita punya, apa yang kita rasa sesuai lah untuk dijadikan title Okey, dekat bawah tu subheading pun kita boleh tukar juga. Ya, kita apa yang terasa tak nak, kita boleh remove. Ada kita nak tambah sikit apa yang kita nak tulis kan. Ataupun kita boleh actually gunakan AI untuk rewrite apa benda yang ada kat sini. Kita boleh gunakan AI. So kalau tengok kat sini, dia ada feature untuk kita rewrite. Kita kena apa nama, dia boleh guna regenerate, nak fix grammar boleh. So all these things kita boleh buat gunakan AI jugalah. Okay, apa saja yang dekat website ni kita boleh edit Kita boleh edit, either kita nak remove ataupun kita nak tambah lagi Macam ni kita dekat bawah ni, dekat highlight kat bawah ni, kita just nak tulis something else. Boleh tulis something else, tak ada masalah. Okay, sekarang saya nak tunjukkan cara untuk menukar image menukar gambar dekat website kita. Kalau kita nak gunakan any stock photo, kita just boleh gunakan kat sini. Kita boleh cari for example custom cake yang saya tulis. So ini yang keluar. So kita boleh terus gunakan. Tekan saja, dia akan tukarlah gambar yang kita pilih tadi tu. So boleh pilih yang lain-lain. So kalau kita tekan button use asset tu, dia akan tukarlah ke apa yang kita pilih tu. Kita juga boleh gunakan kita punya our own asset ataupun kita upload gambar kita. So nanti kalau dah ada gambar cantik kita yang kita punya sendiri, kita boleh letak juga. Okay, ini blok bahagian bawah pula kita nak tukar dia punya heading. Sebab kadang-kadang apa yang AI generate tu tak kena dengan cita rasa kita punya write up sendiri So that's why kadang-kadang kita perlu tukar juga. Tapi kadang-kadang memang ada yang boleh digunakan Most of the time boleh digunakan. Tapi kadang-kadang kalau kita nak tukar tu tak ada masalah. Okay, macam ni kadang-kadang AI tu dia akan generate banyak title-title. So apa kita buat, kita just delete lah apa yang tak diperlukan. Kita ambil je apa yang sesuai tak semestinya semua.
So nampaklah lebih bersih. Kita basically kita dalam phase untuk clean up kita punya website. Satu tips kalau nak nampak semua uniform je, pastikan dia tak ada satu kalau tempat yang boleh delete kita boleh delete delete space. Satu lagi is kita tak nak ada for example the heading tu ada dua lines so dia akan jadi tak serata tak sekata, sorry, tak sekata, tak konsisten semuanya. So make sure dia punya heading tu satu line lah, jangan ada dua line. Kat bawah tu subheading tak apa, tak kisah kalau ada dua line. Ini macam dekat atas juga kita boleh tukar tu gambar-gambar yang already ada, asset yang already ada, ataupun kita boleh dekat ada button my assets tu kita boleh upload kita punya gambar sendiri and kita gunakan gambar tu lah. So stock gambar yang digunakan adalah daripada Pexels dan Unsplash. So ada banyak, memang dah already ada banyak, tapi saya cadangkan gunakan gambar kita sendirilah kalau untuk menunjukkan kita memang kita punya kedai tu memang exist, kita punya business tu memang exist. Paling elok is kita punya gambar sendirilah. Okey, bahagian-bahagian bawah ni for example ni testimonial, semua boleh ditukar. Map tadi tu pun boleh tukar. So bila kita dah okey, kita kena save. Apa yang kita dah edit kita save and then kita tekan publish lah. Bila kita tekan publish update on the live website, dia akan tukar lah untuk apa yang kita tukar tu. So selagi kita tak tekan publish, kita punya website tak akan go live lah. Okay, page publish successfully. So if you go back to the dashboard, kita tekan link ni, so kita akan nampak lah apa yang kita tukar tu nampak dah ditukar. Apa yang kita dah tukar tadi semua sudah ditukar. So kalau perlu tukar yang lain-lain ni semua, yang kat bawah tu lagi perlu tukar lagi, kita go back to macam awal tadi untuk edit website ni.